Assalamualaikum, mana pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah temu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review satu barang lah untuk emergency, jump starter with air pump. Yang ni senang cerita macam jump start ada power bank. Lepas tu dia boleh pump tayar motor ataupun kereta sekali lah. Yang ni untuk emergency kit lah. Okay, so macam biasa sebelum aku nak review jump start ni, hampa boleh tekan button subscribe dulu. Lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okay, so jom aku review dekat hampa jump start daripada brand apa ni, ES12. Okay, so jom aku review dekat hampa. Okay, ni kotak jump start tu. Dia boleh pakai kat motor, kereta, basikal, bola. Yang ni tak pasti, ni lampu kot. Okay, so belakang dia macam ni, produk detail, produk model ES12. Type C dia pakai 5V 2A, USB-A output, battery voltage 14.8V, pressure dengan product size 202. Okay, so dia beritahu kat sini, it is forbidden dismantle, impact, squeeze or put on fire. Itu fire. Okay, boleh baca kat sini. Okay, yang belakang ni dia punya spek untuk jump start ni lah. Dia boleh jadi emergency tripping, aeration for replenishing key. Yang ni pump tayar ni. Okay, tayar pressure monitoring. Lepas tu emergency lighting, emergency power bank. Okay, so nak pakai dia senang je. Kalau apa beli, dia akan bagi kat sini. Kita buka dulu tengok tempat pump tayar, tempat untuk jump start kereta dia bagi siap. Lepas tu apa lagi, yang ni manual book dia baca. Kabel type C dia bagi sekali. Okay, ni dia punya power bank dah. Okay, ni power bank dah, besar ke boleh lah letak dekat dalam box, sebab nak tak bawa seat pun tak boleh. So dia kata fully charge before use. Maksud dia kalau apa nak pakai untuk jump start kena fully charge lah. Kat sini dia ada tempat nak charge dia, input type C pakai, lepas tu output boleh pakai kabel USB lah. Kat sini tempat apa nak letak, tempat nak pump tayar. Nak pakai dia senang je, jom kita tengok. First hampa boleh on kat sini, tekan lama-lama. Okay, dah nyala dah. Yang ni kalau dekat skrin handphone dia berkelip, tapi dekat luar dia tak berkelip lah. Yang ni kalau apa tengok, kalau dia berkelip kan rosak. Ni sebab dekat aku punya kamera, bukan dekat dia punya skrin. Okay, kat sini dia beritahu untuk pump bola, bateri penuh. Lepas tu kita tengok nak setting dia macam mana. Nampak? Okay, kat sini dia ada auto preset lah. Untuk pump bola dia letak 8 PSI, untuk basikal 45 PSI, motor 2.4 PSI, kereta 2.5 PSI, 250 lah. Okay, so hampa dah tak payah setting dia punya tinggi rendah. Tapi kalau hampa nak tinggi rendah pun boleh tekan ni lah, nak ajar dah. Nampak naik 50, 51, 52, 53, boleh. Tapi ni dia pun dah buat dia punya preset, apa boleh pakai balik lah. Untuk aku kalau nak pakai untuk pump tayar motor, aku tunjuk lagi. Boleh lah pakai ni, pasang kat sini ya. Okay, bila dah pasang, apa boleh tekan untuk start. Okay, so next function dia ada lampu . Kat sini ada button lampu, tekan . Ni menyala 1, 2, 3. Yang 4 dia padam. 1, 2, 3, 4 padam. So dia ada lampu biasa, lampu emergency, lampu SOS. Okay, so settle. Tu function dia. Lepas tu yang ni untuk nak pakai jump start. Kat sini dia dah bagi dah dia punya female dengan male dah. Yang dia bentuk D, yang dia bentuk bulat. So hampa kena make sure dia masuk betul-betul lah. Dah masuk, dia bunyi, dah menyala. Lepas tu kalau hampa nak jump start, hampa kepit dekat kepala bateri, tekan kat sini button dia. Nanti dia akan jump. Alright, so yang tu saja. Aku test dekat dia punya pump tayar tu lah.
Okay, so untuk nak pump tayar ni aku dah letak dah dia punya kepala dia. Aku on dulu. Okay, so aku akan ambil mode dekat bahagian motor ni lah. Kalau tak jumpa, apa tekan je kat sini. Cari sampai mode motor. Lepas dah masuk tu, dah pasang tu, baru apa tekan. Nampak? So dia punya preset 2.4 Aku tunggu lah sampai naik 2.4. So macam tu lah. Apa buat lah depan belakang. So nak pakai dia senang saja. Okay. So kalau apa nak beli power bank ni, aku letak link Shopee dekat pin komen dengan description video. Boleh dapat situ. Okay. Yang ni apa boleh buat emergency toolkit dekat dalam box motor apa lah. Anything emergency berlaku boleh pakai. Okay. So kalau tak jadi kat apa, boleh jadi kat online. Boleh pakai juga dekat online. Okay. So kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.